raya mana? Saya balik tempat yang ajar saya itu cukup-cukup. Mengajakku pulang ke desa di hari bahagia, hari raya. Mak, esok dah raya. Ketupat ada ke? Ada, Mai. Ketupat mak boleh anyam. Tapi baju baru kamu mak belum mampu lah. Tak apa, Mak. Mai pakai baju sekolah pun dah cukup. Tapi mak takut kamu malu. Kamu malu dengan kawan-kawan. Kamu tak ada baju cantik-cantik. Macam mana? Tak apalah, Mak. Janji raya nanti Mak ada. Hai, esok kita pergi rumah nenek aku dulu tau. Lepas tu kita main bunga api. InsyaAllah, itu pun kalau mak aku bagi. Kenapa Han diam je dari tadi? Aku takut lah bila orang tanya raya nanti aku pakai baju apa. Mak aku kata raya ni bukan untuk tunjuk siapa paling kaya, tapi siapa paling bersyukur. Mai, kamu tahu tak kenapa orang kampung buat bubuk lambuk bersama-sama? Sebab senang ramai-ramai. Bila kita kongsi periuk, kita sedar bahawa rezeki tu bukan milik kita seorang saja. Dulu arwah ayah kamu selalu kata, raya ni bukan sebab kita pakai baju baru, nasib baru. Tapi hati kita yang paling suci. Mak, kalaulah ayah masih ada, mesti lagi meriahkan raya kita. Mungkin meriah pada mata, tapi bukan di hati. Ayah panggil, ajar kita satu perkara. Bila hidup kita sempit, jangan sempitkan syukur. Selagi kita boleh berpeluk, selagi kita boleh mengucap takbir sama-sama, itulah raya. Ayah kamu tak tinggalkan kita. Cuma dia pulang lebih awal. Dia tinggalkan kita dengan doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Mak. Oh, Mak. Mak, rumah kita sunyi lah. Tak apalah, petang-petang nanti pergi rumah Sarah tu. Pergi bayang mereka. Ya. Assalamualaikum, Mak Siti. Ni duit zakat dan sumbangan daripada orang kampung. Kita ni tak berharta, Mak Siti, tapi kita ni bersaudara. Saya ingat Allah dah lupa kami. Janganlah cakap macam tu, Mak Siti. Allah tak pernah lupa kita. Dia cuma memilih kita ni, manusia ni, sebagai tangannya. Terima kasih banyak-banyak. Mak Siti, ni sumbangan dari orang kampung. Terima kasih, Sarah. Nah, ni ayah aku bagi.
Terima kasih Aiman. Sama-sama. Iman, semangat untuk hang. Nanti kita pakai sama-sama. Terima kasih Sarah. Aku ingatkan raya ni untuk orang yang ada duit je. Raya bukan tentang apa yang kita pakai, tetapi siapa yang kita peluk. Bukan tentang meja yang penuh, tetapi hati yang tidak kosong. Aidilfitri mengajarkan bahawa kemiskinan bukan penghalang kebahagiaan dan kekayaan sebenar ialah kasih sayang serta keprihatinan sesama insan. Mak, esok dah raya. Ketupat ada ke? Ada, Mai. Tapi ketupat, Mak boleh hanya azab-azab. Ayah selalu pesan. Dia cakap apa? Pergilah rumah Sarah tu. Pergi beraya dengan mereka. Sekejap lagi ni. Pergilah rumah Sarah tu. Pergi beraya dengan mereka. Okey. Mak, rumah kita sunyi. Lalik. Mak Siti. Menghimpun jauh dekat, membawa kasih sayang, mengharap keberkatan. Makanlah sepuasnya, hidangan hari raya, tak cukup di sini, di sana menanti. Cinta hatiku sayang, engkau anugerahku. Hari penuh berarti, raihkan dengan hati yang suci. Cinta hatiku sayang, engkau anugerahku. Hari penuh berarti, raihkan dengan hati yang suci. Marilah teman-teman, marilah sama-sama seloka Aidilfitri. Marilah teman-teman, marilah sama-sama, walau sejenak saja ku ingat